Part 5 konten untuk EV. Assalamualaikum guys, dah sama saya bersama saya Apek Sayur dalam konten kita ini YouTube. Kita macam biasalah nak kaji lagi ataupun kita Part 5 EV. Tak habis lagi kan. Itu hari 4 dengan 5 tapi sebab pendek itu so kita gabungkan jadi part 4 je lah. Okay, ni part 5. Assalamualaikum guys, dah selamat datang bersama saya kembali dalam channel Apek Sayur. So kalau kita tengok depan kita ni masih lagi EV lah yang kita dah itu hari kita dah siapkan. Tapi hari ni kita nak customkan lagi iaitu arm. Yang itu hari kita beli arm PMP kan, tapi sebab dia pendek dan kita cuba lagi untuk kita customkan, kita guna arm Waisuku. Dan kita tengoklah apa yang nak kena buat dan macam mana rupa dia kalau pakai arm panjang terkeluar. Sebab kita tengok yang aftermarket pun ada je, tapi untuk kita kan banyak barang LC Waisuku ataupun korang ada banyak barang-barang yang mungkin daripada korang ni ada yang simpan barang-barang Waisuku yang lama-lama kan, tiba-tiba beli EV, mungkin korang ada idea dan korang boleh tengok video ni, korang boleh buat sendiri ataupun korang bawa je arm tu biar kami yang buat custom kan. Sebab bahasa yang custom yang pening kepala dan kami je yang layan. Korang nak buat pun korang tak ada barang dan korang pun malas nak layan, so datang sini bawa barang. So kita tadi dah ukur-ukur semua, kita punya budak-budak pun tengah pergi hardware beli barang apa semua dan kita nak try siapkan lah. Right, apa benda lagi, jom! Bangun pagi tengok berita, dahi terus berlipat, harga minyak naik lagi, alasan tetap padat, motor lama minum kuat, dompet pula nazak, kerja siang sampai malam, isi tangki terus sesak. Aku garuk kepala, pikir sampai senja, kalau macam ni gayanya mahu makan angin saja. Harga naik, 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 hati pun naik darah. Aku tukar naik EV, terus jalan tak susah. Cas malam tidur lena, pagi terus gagah. Bila pulas throttle sikit, belakang tinggal marah. Naik, poket makin koyak, kawan gelak tengok aku, sekarang dia pula terpijak. Nak race cakap bro, jangan banyak celoteh, lampu hijau baru nyala, aku hilang entah kemana. Okay guys, sambil-sambil kita nak tukar arm ni, Lalang pun tukar sekali yang apa, dia punya monoshock ataupun absorber. Disebabkan apa? Kau tengok comparison yang kami dah custom ni kan, yang kami dah custom, tengok kiri kanan pun macam ni, tengok atas kan, kiri kanan macam ni fit, ini memang baik. Yang ini original lah ataupun original daripada kilang. Korang boleh tengok dan korang boleh agak macam mana dia punya rasa bawa lepas kita dah custom ataupun kita dah ubah lah banyak lah benda-benda yang kita nak lagi dia stable. Sebab nak bawa motor ni kena stable, kalau tak stable nak bawa pun tak sedap lah. Try dulu lah. Ini kalau contoh daripada kilang lah. So kalau tengok, kalau ketat macam mana pun kalau kita ketat macam mana pun dia dalam ni dia still ada free play banyak. Tengok macam ni lah, boleh kiri kanan, boleh macam ni. Kalau kita ketatkan pun tak mungkin besi ni akan terkuncut. So dia memang macam ni je. So tak apalah, okay, kita tunjukkan kalau kita ketatkan lah. Cuba tengok. Ketat okay, dah ketat ketat. Tengok macam ni. Ini ori kilang lah. Dan ini kita punya. Maknanya kalau kita pasang angle dia macam ni, so dia boleh gerak atas bawah je lah. Dari kiri kanan macam ni, sikit je, sangat sikit dan kurang vibration, kurang free play, tak ada kata-kata ataupun arm dia akan jadi bila corner dia arm jadi lari lah tu lah. Sebab ya, ori kilang macam ni kan. Ini kalau beza macam ni, pasang kat arm, kalau ada kiri kanan, kalau kau bila kau berunjut nak double ke single ke, dia akan jadi ni yang tu, dia boleh gerak. Ni dari ikat ketat dari ikat ketat ni. Bayangkan macam ni, dekat ini kalau kita dah ikat macam ni, dia memang tak ada apa, memang sedap. So dia boleh atas bawah je. Free play still ada tapi sikit sangat. Dah boleh ni macam ni.
Tapi kita tak boleh salahkan kilang lah. So memang motor pun motor macam ni, harga pun harga yang berpatutan. Dan kita sebagai orang main motor ataupun kita ni orang yang otomotif lah, yang boleh custom, kita custom lah, kita buat lah. Dan korang sebagai pengguna kalau rasa okey dengan harga macam tu, dengan kau bawa macam tu, rasa okey, selesa, selamat, okey lah. Tapi cuma kami ni, sebab kami buat macam ni, kami fikirkan kami punya keselamatan dengan kami nak buat, nak laju apa semua. First kali adalah safety dengan kita punya handling kena power. So dalam video ni kau nampak ada sesuatu tak? Okay, so siapa yang dah beli motor ni, rasa nak custom ke apa ke, nak buat macam ni ke, datang ke sini, kita boleh buat sekali semua. Jom kita sama buat kerja. Oh yeah. This is Pagi-pagi pergi pam, muka dah mula risau. Nozzle baru tekan sikit, dompet terus mengigau. Kat kedai sembang lebat, kata motor dia padu. Bila harga naik semalam terus dia membatu. Bunyi enjin memang garang, satu taman pun tahu. Tapi hujung-hujung bulan ni segera jadi menu. Nah tu kat dia punya tayar punya kat nak gantung. Masuklah. Tolong. Minyak punya gaya, bunyi macam nak berang. Bila tengok meter turun, muka terus hilang terang. Aku lalu naik Everest, senyap tapi tenang. Dia sibuk cari stesen, aku dah sampai pulang. Gaya, sembang bukan main laju. Isi tangki penuh sekali, terus lesap budget minggu. Nak recap bro, jangan banyak lagu. Lampu hijau baru nyala, asap kau tinggal situ. Tak perlu kira sia, kompresor reco pening kepala. Tak perlu dia jam lagi, set timing sampai gila. Tak perlu tukar minyak hitam tiap bulan keluar belanja. Tak perlu servis non sentuh. Okey, selesai. Hari ni hari pertama dan inilah dia punya orang tu. Kita nyelup, dah nampak. Kita dah pasang ni. Dah pasang, cuma tak siap lagi lah untuk hari pertama ni. Esok kita sambung sebab kita nak buatnya tapak dia balik. Sebab tapak dia kan tapak dia custom, so dia ada sengit sikit. Dia tak sama macam tapak yang dah ready made macam yang kita beli tu. Yang ni aku masuk arm Waisuku. Waisuku tahu kan, dia ada bengkok tu kan. So kita kena buat tapak dia. Dan mungkin nanti next insyaAllah aku akan pergi, kalau ada kilang apa ke, aku akan terus order untuk BRT punya, aku punya sendiri, arm jambatan je ni. Dan kita akan ikut spek macam ni. Kita nak panjang lagi ke, ada nak panjang lagi, ada nak lagi 3 kaki kat belakang. So kita akan buat lah. So inilah yang kita nampak, tanpa kita ada apa-apa barang-barang yang ready made maknanya ini memang dari scratch kita buat. Dan inilah bentuk-bentuk dia apa semua. Dan mungkin insyaAllah nanti seat pun kita akan keluarkan juga. Selain yang first kali kita dah buat, itu hari handle kan, handle kita dah buat, pattern kita dah buat dah. Maknanya kita boleh claim tak ada buat lagi. So pattern kita dah dapat. So sekarang ni pattern kita untuk arm pula dengan satu lagi dia punya absorber lah. So absorber tu aku rasa mungkin senang ataupun orang boleh cari mana-mana, cuma dia kena custom sikit. Macam aku tunjuk dalam video ni supaya dia tak banyak free play. Bila banyak free play ni motor kau goyang lah. Okay, ni motor memang solid gila lah. Dan next nanti aku akan try pula cari untuk bahagian depan pula, mana bahagian fork lah, bahagian fork dengan apa benda yang boleh buat kat depan lah. So hari ni macam aku cakap, untuk hari yang pertama ni M45 kita dah dapat dah. Cuan nama bahasa Inggeris apa? Mall. Mall dia kita dapat dah. Esok kita nak cantikkan je. Lepas tu motor dah siap lah. Right? Dan kita boleh jalan-jalan lah untuk ni lah, cuci mata. Ni lah boleh tambah mono awal ni. Nampak tu. Bawah tu kosong tu. Kita buat, mungkin kita buat 3. Ini mono 1. Okey. Yang tengok video ni kan. Tu idea yang bagus lah. Kita dah tengok dah awal-awal tadi. Itu pun idea daripada ni juga. Videographer pun dia cakap tadi cuba buat mono. Memang aku pun sendiri nak buat mono. Masalahnya banyak kerja dan boleh diketengahkan. Nanti kita dah free nanti. Sebab kita buat ini dulu yang senang dulu. Ini pun dah berkicap dah 2 hari nak buat. Esok dah siap apa semua. Kita dah patternkan dia. Baru kita try buat mono pula. Ni boleh je buat. Aku boleh buat je. Tapi kena ramai user dulu lah. Ni buat tapi tak ada orang nak order kan. So rugi lah. So untuk kali ni part 5 untuk hari pertama inilah dia. So esok kita akan habiskan untuk part 5. Kita akan tengok apa yang jadi dan kita akan try jalan lah kan. Kita test dia punya suspension. Aku sendiri akan bawa sebab hari-hari aku bawa motor ni. Takkan aku nak bagi orang lain yang bawa. So dia takkan rasa. So biar aku yang bawa, so aku tahu, baru aku bagi feedback. Right? So kita sambung esok. Let's go. Halo guys. Hari ni hari kedua. Masih lagi dalam part yang sama. Kita tengah nak siapkan arm. Tengok sekarang ni dah siap pasang semua dah. Cuma sekarang ni kita tengah buat bracket untuk pump belakang. Sebab kita dah tarik belakang ni kan. Cuba kalau korang tengok kat sini, dia punya tail braided dia tu dia jadi panjang. Maknanya daripada post ni, scraper dia pendek je kat sini kan. Bila tarik arm panjang, dia jadi belakang ni. So kita kena adjust macam ni lah. Dan tapak dia kena buat lain, tapak besi lah. Tu kita ni bomel tengah potong apa semua. Dan kalau siap benda ni, done. Right? Sebab apa kita kena adjust? Kira-kira tadi lah. Sebab arm dah panjang. So kepada korang, kalau tiba-tiba nak tukar arm panjang je, korang kena fikir lah. Jangan panjang sangat. Sebab dia nak tukar ni. Dia punya hose untuk brake ni. Kalau pendek, tak ada masalah. Macam panjang-panjang macam itu hari kita tukar yang panjang yang sama, cuma dia CNC kan. Okey, tak ada masalah. Tapi bila panjang macam ni, korang kena fikir kan. Kalau panjang lagi sikit, apa lagi kena buat? Ini aku rasa dah maksimum lah ni. Agak bahaya jugalah. Ini itu hari pun aku pun tak tengok sangat main bantai. Tapi okey lah. Sebab kita ada barang. Orang kalau tak ada barang lagi susah. Tanpa berlengah lagi, mainlah kita sambung buat kerja.
ni pun nak kena bawa slow. Malam turun Sibuk. Lagi bang. Buka bateri. Bapa nak beli apa semua benda. Motor je tak ada, tanya bateri. Daripada kau beli bateri je lah bawa jalan-jalan. Kita air bawa bateri. Apa hal tu? Bateri aku lagi mahal daripada motor kau bro. Bateri harga RM5,500. Motor harga RM4,000. Kau nak beli mana? Beli motor dulu lah. Bateri nanti. Sembang-sembang lain lah. Sibuk. Bateri. Motor sender gambar. Sender tinggi tiang-tiang. Sibuk pasal bateri. Beli dulu bawa sembang pasal bateri. Bang, saya dah beli motor sekarang. Okay, sekarang ni saya tak cukup dah bateri saya nak jalan jauh. Sini saya nak jalan sampai Perlis. Okay, biar saya. Ini motor tak ada apa, saya dendut nak kau je. Bagi power bank nak. lampu jalan jadi saksi. Motor senyap tapi torque dia ganas lagi. Tak ada bunyi tapi semua pandang sini. Heavy meluncur tinggal asap dalam memori. Bateri full, throttle pusing steady. Pick up terus, tak sempat nak ready. Dulu petrol, sekarang dah lain story. Tekan je sikit terus hilang dari radar city. Kau dengar sunyi tapi aku laju. Tak payah bising, tetap nombor satu. Nak race cakap, jangan banyak sembang. Aku heavy motor terus tinggal bayang. Nak race cakap, jangan slow, gadang stari. Aku tarik kau terus hilang jang. Nak race cakap, aku tak tunggu lama. Line clear sikit, terus tekan drama. Nak race cakap, ini bukan main silent tapi padu. Aku king dalam lane. La 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 Motor naik tapi hati masih chill. Tak ada tukar gear, semua auto skill. Corner baring, badan ikut feel. Motor elektrik tapi jiwa still real. Orang gelak dulu, kata tak power. Sekarang semua tengok tiap aku keluar. Dari jauh nampak lampu aku menyala. Dekat sikit je aku dah tak ada depan mata. Tak ada bunyi tapi semua kena. Bila aku lalu kepala semua pusing. Belakang ini Oh, kena. Kalau apa hujan kena. No petrol life. Wow. Dulu isi tangki, dompet jadi nipis. Harga minyak naik, kepala pun stres. Trafik jam panas, hati makin pedih. Sekarang plug-in je, hidup jadi chill sikit. Motor senyap tapi laju jalan. Tak perlu risau harga naik tiap bulan. Dari bandar sampai ke kampung jalan. Every rider semua angkat tangan. Tak payah Dah siap kita punya pemasangan arm panjang Y-Suku. Kita custom sekali dengan tapak dia punya absorber. Dan inilah rupa dia. Dan apa yang kau tengok sekarang ni, nampak dia betul-betul rangka kan. Panjang, nampak kosong, nampak ranggi, nampak garing. So kepada korang yang suka ranggi-ranggi, nak kekalkan ada vibe Y-Suku, kekalkan vibe racing korang, nak nampak kan macam ya betul-betul korang walaupun naik motor standard stage 1, stage 2 tapi nampak ranggi, nampak ganas, ini ada. Tapi jangan buka brake belakang bro. Tak boleh. Janganlah. Sarankan dan aku nasihat dan aku minta korang tolong jangan buka brake belakang. Tolong jangan. Sebab brake 2 ni pun dah tak cukup nak brake. Kalau kau buka brake belakang, aku datang gang. Okey, kita hampir mengekalkan benda-benda yang asal ataupun bukan ori lah, tapi kita nak standardize ataupun SOP dia, iaitu walaupun macam mana kita kena ada lock kat sini. Bermakna kita tak nak dia bergerak. Sebab EV ni dia tujahan dia tak sama macam motor biasa. So dia kena ada lock kat itu. Okey, macam motor biasa tu dah ada lock kat belakang ataupun lock kat atas. So kita boleh tambah kat sini lah. Kita tebuk, kita tambah skru. Sini pun sama juga. Kita buat custom kat sini kan, sebab kalau kita nak tahu Y-Suku punya arm memang dia ke kiri sikit lah, dia buka kan. Dan tapak dia jadi macam ni lah lari lah. Pastikan korang confident buat baru boleh buat macam ni, ataupun korang jangan buat lah. Ini sebab aku nak gaji dan mungkin aku akan buat pattern dia ataupun aku buat mold dia supaya lepas ni korang beli dah ada PMP. Okay, dan aku bawa tadi sofa atas sini memang lebih stable. Langgar bonggol lagi best. Sebelum ni aku langgar bonggol kalau mau standard kan, langgar bonggol mesti kau rasa macam nak terkedepan kan, dia mesti tertolak kau ke depan kan. Ini kau langgar bonggol macam kau pakai esas, dia macam dia macam lembut. Ni bukan aku nak puji ke apa, memang aku lagi suka macam ni kan. Dia lembut, dia tak adalah bila kau langgar bonggol kan
Kau faham kan? Bila korang bangun dia macam tu. Okay. Dan satu aku upgrade dia punya suspension and absorber dia, dan aku adjust dia punya clearance. So memang sedap gila punya. Sedap lah daripada standard. Memang lain. Berbeza, aku rasa boleh aku upgrade ni bukan 100% dah. Dah lebih 100% dah. Lagi best daripada yang standard. Siapa yang dah tukar absorber dia tahu. Ini pula kalau aku dah custom, lepas tu angle dia pun dah lain. Memang lain lah. Okay. Kita tengok kat sini banyak kosong. Tapak disc kita buat lain juga. Kan, untuk bracket dia kita tambah lain. So banyaklah kat sini. Kalau korang nak buat, korang boleh je buat. Bila korang dah buat baru korang tahu, oh kena bracket kat sini, oh nak tambah kat sini, tambah kat sini. Selagi korang tak buat, selagi korang tak buka, korang tak tahu. So ni aku dah tunjuk sebagai korang punya inspirasi. Sebenarnya boleh buat apa benda yang dalam dunia ni pun manusia yang buat. Boleh je. Tak ada tiba-tiba jadi. Kita yang cipta dia. Tuhan bagi ilmu, bagi idea kat kita, dan kita bagi kat sini. Right. So ini dah siap dah untuk part 5 kita, pemasangan dan sedikit dia punya looking kadang-kadang. Dan next nanti kita akan tengok apa lagi yang kita buat. Korang tahu kan? Stay tune. Jangan lupa subscribe, like and share, dan bagi tahu kawan-kawan. Channel ni banyak berguna, bagi manfaat, bagi ilmu dan bagi pengetahuan untuk korang. Benda-benda baru, custom dan benda-benda pelik yang tak ada lagi kat tempat-tempat lain. Sebab aku tak beli barang PMP. Aku biasanya aku custom. Siapa kenal Apek Sayur, follow Apek Sayur dah tahulah. Jangan lupa. Kita jumpa lagi dan akan datang. Bye. Assalamualaikum. Fly biru-biru. Jangan lupa like lu, lepas tu share. Dan siapa nak beli EV, boleh je beli dekat aku. Tekan link kat bawah ataupun WhatsApp 011-5896-6117. Okay, harga 3999 ataupun nak sekali road tax insurance 4454. Cek road tax insurance, ambil bawa balik terus. Okay, tunggu lagi. Tekan sekarang beli sekarang. Let's go. Berapa light? Ataupun ni lah 700 lah. 700 lah. 1000 lah. 1000 okey. 1000 pun kita buat. 1000 pun kita buat mono. Kalau nak triple nya triple. Absorber sekali dengan mono. Itu kena 3000 lah. 3000 lah. Boleh main rambut. Bagi sikit.